Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini di channel Mas Jarifi. Marilah sama-sama kita menyaksikan penyaluran zakat fitrah di Kampung Gadih pada malam Lebaran Idul Fitri. Inilah beras zakat fitrah yang sudah diterima oleh Tengku Imam Masa yang akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Inilah proses penyaluran beras fitrah yang nantinya yang akan disalurkan. Yo malam mau mandu na beli ho. Inilah proses penimbangan beras zakat fitrah. Kayak gini, betul betul apa? Tapi apa yang ubah agak udah? Ubah ya wah, teman teman wah yang ngomong. Ya wah, dia ngomong tukar berfitrah, MMN. Patonan. Mati. Yang ada buat apa? Yang ada jak buat apa? Depan yang buat. Masalah. Nah. Ini. Cek apa macam tu? Telen. Kak M Saleh pindah aju. Muksin, cak terjun. Oh, dah terjun mau. Maram jual Syah baik. Badi. Cak Jun apa Badi Jun? Dia abang kiyo je, bicara apa Jun? Jawab apa Jun? Siapa pe? Mana ni? Siapa pe? Mai berapa baju? Abdul Wahab. Dia awak sana nama ni? Kau yang mana? Kau je makan je dah. Pindah juga. Bonan je dah. Dia awak bonan. Kamar ti. Bonan.
Yang kali pun pating ujung deh. Ada tambah nempuk. Jon, ada tambah nempuk je ya. Banding kali kalanan dia. Pakai nan. Nantinya tambah ini. Tambah.ที่จะเบรกก่อนทำที่ปวดก็คือ Abu yung nặng. Bôi nan lệ. Còn mua cái lưng của tôi. Tiền đâu cả lấy ra pin nhà thôi. Con có 4 nặng. 4 nan chị nào?